mengadakan majlis undi baurus bersama kontraktor elektrik dan juga program cabut undi untuk kerja-kerja elektrik di seluruh Nepang yang melibatkan kos kedudukan 6.246 juta. Ramai 155 kontraktor di seluruh Nepang yang melibatkan 67 pekerja sekali. Skop kerjanya ada berbagai jenis, utamanya untuk memasang lampu di kawasan jalan yang gelap yang sering berlaku kemalangan sebagainya. Kemudian kerja-kerja selenggara lampu rosak dan juga kerja-kerja perbaikan akibat muncul timur laut, banjir dan sebagainya.